Apa hukum seorang wanita yang menutup aurat memasukkan gambarnya dalam Facebook, Twitter dan sebagainya? Soalan ni agak popular. Orang puang ambil gambar masuk dalam internet, biar orang tengok gambar dia. Jawabnya sama ada internet, sama ada buku, sama ada surat khabar, sama ada majalah, sama saja. Iaitu orang perempuan apabila dia harus kita lihat di luar, maka harus ada gambarnya di dalam internet atau buku. Di luar, orang perempuan ini mesti dalam keadaan menutup aurat, tidak bertabarruj, make up berlebihan. Maka bila dalam internet, begitulah yang diharuskan syarak. Apa yang harus dilihat di luar, maka harus dilihat pada gambar. Itu kaedah hukum fiqh kita. Cuma gambar jangan besar. Nanti kalau gambar muslimat, gambar besar tu sudahlah. Dalam keadaan tutup aurat, muka dia besar ni, actual size biar besar ni saja, 1 inci sahaja. Bertutup aurat, jangan tabarruj, dan bukan tujuan nak suruh orang laki-laki tengok dan rasa jatuh cinta kat dia. Jangan gitu, nak jual muka gitu. Tujuan-tujuan yang dibenarkan syarak sahaja. Kemudian sebab apa tak boleh besar walaupun tutup aurat? Orang khianat banyak berlaku. Gambar muka perempuan-perempuan Islam dia letak besar walaupun pakai tudung. Ada orang ambil gambar dia superimpose jadi naked, telanjang dah pula, nyanyi ke dia. Yang terbaru ada satu kes perempuan dia letak gambar dalam Facebook tapi gambar dia besar, muka dia besar ni. Orang ambil gambar dia buat naked dengan Photoshop, pandailah buat. Jadi orang pun sekarang sudah ugut dia, gambar ni nak disebarkan internet, dia sanggup bayar bulan-bulan ke laki-laki ni 2, 3, 400 sebulan. Nampak? Ini bala dia. Lepas tu jangan lebih-lebih. Ropuang ni kadang-kadang dia bodoh sikit ropuang ni. Bila kita tegur, bukan hak atas ni lah, hak dalam internet tu. Bila kita tegur dia marah-marah. Dia kata suka orang lah, ikut suka kita lah. Bukan, dia tak nampak kita nak jaga benda ni. Jadi jangan lebih-lebih. Walaupun comel kadang-kadang tutup aurat pakai tudung, tapi gaya tu menggoda, tak boleh. Diharamkan oleh ulama-ulama. Istilah ni dia panggil gedik-gedik. Nampak? Comel dah tapi kita tengok pun jangan meluat tengok. Jadi betul dah Facebook itu batu banyak faedah, tapi jangan jual muka gitu. Duduk molek-molek dah nak ambil gambar. Ni gambar tengah makan, sudu duduk dalam mulut tunjuk kat orang.